Tunggu Ustaz, sebab mufti, para alim ulama tak mau bagi apa-apa komen. Ni saya bagi tahulah dari segi cara yang saya tahulah pasal Islam ni. Boleh tak satu-satu tempat, satu-satu urus niaga kan? Ada kata 100 orang. Tapi kata 80 orang setuju, 20 orang tak setuju urus niaga tu. Boleh tak? Yang 80 orang tadi, sebab 80 orang tadi setuju, 20 orang tak setuju, jadi orang boleh orang yang nak beli tu boleh paksa 20 orang yang tak setuju ni serah harta dia, bagi ikut suka dia, ikut suka berapa ringgit dia nak bagi dalam urus niaga jual beli tu, betul ambil harta dia. Boleh tak dalam Islam? Jawapan dia tak boleh lah. Siapa-siapa yang buat lagu ni memang dia zalim. Memang dia zalim. Dalam jual beli ni dia tak boleh ada kezaliman. Inilah zalim. Tak boleh. Dalam Islam kalau nak beli kena setuju betul-betul dulu, baru berlaku akad jual beli. Tak ada istilah majoriti, boleh keputusan tu orang tahu mengalahkan minoriti ni, tak boleh. Dia mau 100%. Itulah Islam, dia jaga hak milik tu, dia jaga pemilikan. Jadi kalau bukan macam ni, bukanlah jual beli. Dia cara zalim tu je lah.